Assalamualaikum, selamat petang semua, apa khabar? Okey, ini update ya tentang pokok. Yang ini adalah pokok durian Thailand punya. Ini baka baru ya, tapi tak adalah baru, ini pun dah berapa tahun dah ni. Dia spesies hybrid. Daunnya bulat-bulat sikit, dia macam cani. Okay, cuma apa yang kita nak cerita kat sini adalah pokok ni selepas kita buat rawatan tentang teritip. Lepas tu di bawahnya saya dah standby kan anak pokok durian ni untuk kita buat sambungan sambungan di mana kita akan sambung ke batang ni. Okey, nak tahu pokok kalau dia dah bermula untuk dia nak membesar, pokok ni bantut bantut, kita dah bubuh pembajaan apa semua. Dan salah satu tanda-tandanya apabila dia nak membesar, dia akan naik pucuk macam ni. Tiba-tiba ada satu ni dia akan tegak. Ini adalah kelebihan kalau kita buat pruning lah. Jadi kalau tidak, bila dia bantut, dia akan naik kiri dan kanan. Dia akan naik kiri, kanan. Lepas tu dia membesar sebelah apa semua kan. Jadi untuk bagi pokok durian kita ni naik, pemangkasan adalah sangat-sangat perlu, di mana kita akan buang ranting yang besar, yang paling besar kita akan buang, dan dia akan naik tegak, dia akan keluar pucuk baru, dia akan pasti akan naik tegak. So yang ini yang kita akan jaga dan rawat lah lepas ini, di mana pembesarannya akan terus berlaku. Okey. Bila dia dah naik pucuk macam ni, okey, yang tegak ni dia dah naik pucuk. Okey. Pastikan dahan yang tinggi daripada dia kita akan potong. Jadinya yang ini saya akan potong, saya akan potong, saya akan potong. Yang ini pun saya akan potong. So dia akan jadi macam ni. Pantang pokok durian ni dahan lebih tinggi daripada pucuk. Jadi pemangkasan perlu dilakukan. Salah satu pokok durian yang berhasil naik selepas 5 tahun adalah pokok durian di belakang ni. Sekejap. Hari ni 29 Ramadan Ini kawasan sekitar rumah saya lah. Siapa yang mengikut konten saya dah lama, korang pun tahulah ni adalah kawasan rumah saya. Dan itu di sebelah kanan adalah pokok montong. Ni pokok montong saya ni. Okey, ni dah duri hitam. Duri hitam ni saya betul-betul bersabar je lah. Di mana dia bantut dah hampir 5 tahun usia dia. 5 tahun. Jadi apa yang saya buat adalah saya melakukan pemangkasan lah. Jadi sentiasa melakukan pemangkasan walaupun dia bantut. Dan at least dia akan naik lagi satu dahan pucuk yang baru. Dia naik macam ni. Dan alhamdulillah pokok segar. Segar dan cantik naik dia. Jadi akarnya sudah agak kukuh lah. Di mana saya buat perawatan dengan buat pembajaan yang berkala lah di bawahnya. So pokok ni sudah beradaptasi dengan kawasan sekitar. Maksudnya masa di awal penanaman pokok terlalu kecil ni, dia susah nak ni, sebab kita tinggal kan, kita bukan buat pembajaan selalulah. Maksudnya kita tak tinggal kat sini. Jadi dia agak lambat. Dia mati. Lepas tu musim kemarau dia ni. Jadi dia tidak dapat beradaptasi dengan kawasan sekeliling. So bila kita buat pemangkasan, kita nak pucuk dia akan naik. Pucuk yang utama dia akan naik. Kita nak dapatkan adalah pucuk utama untuk dia naik tegak. So bila dapat macam ni, alhamdulillah dah bermula lah. So lepas ni dia akan naik dengan laju. Okey. Yang ini. Kalau korang perasan, pucuk ini lebih tinggi daripada pucuk asal. So yang ini kita kena buang. Kita kena buang. Jadi korang pastikan pokok durian dahan tak boleh tinggi daripada pucuk. Itu je. Alright, itu je video pendek hari ni. Hari ni pun nak buka puasa sekejap lagi. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Ini duri hitam Duri hitam. Pokok bantut kita ni alhamdulillah dah bermula. Sekarang sudah bermula.
Assalamualaikum.